Kalau dulu payung pancing ni korang kena pakai ni kan. Sekarang aku dah tak pakai dah. Aku gunakan tapak ni. Mana yang dah ada payung ni, belum ada ni kan, korang boleh ambil ni. Sebab apa? Nanti kalau korang pergi camping ke, untuk kawasan rumah ke kan, nak letak kat kawasan batu kan, tak boleh pacak ni kan, boleh gunakan ni. Dari segi safety dia dah ada lubang kat sini, boleh ikat wall plug ataupun besi pack lah. Dia ada satu safety kat sini, korang boleh longgarkan, boleh cabut. Nampak tu. Nak buat meniaga pun boleh, tak ada masalah. Yang penting sekali korang kena ada benda ni lah. Yang belum ada payung ni, korang boleh beli lah package ni kan, dengan ni kan. Payung ni bagus, korang boleh lenturkan dia. Lepas tu untuk abang-abang yang mancing kan, dia ada ruang kat sini. Nampak tu. Cara nak simpan dia pun sama yang macam payung biasa. Lipatkan saja. Nampak tu. Yang ni pun kita boleh simpankan dia lah. Dia ada lock kat situ kan. Kita tarik, kita lipatkan. Nampak tu. Dua dalam satu lah. Kegunaan camping boleh, meniaga boleh. Lepas tu dia ada bagi satu dia punya bag ni, kita boleh simpankan lah. So dekat mana kau dapatkan payung ni? Payung mancing boleh, camping boleh. Dia punya bag pun berkualiti. Ada tempat handle ni, nak galas, nak bimbit boleh. Nak add on dia punya tapak ni boleh. Korang boleh tekan link kat bawah.